bersama dengan Tuan Pengetua SMK St. Francis iaitu Mr. Lee Sun Wei. Pada pandangan Tuan, mengapakah menyambut Hari Raya di sekolah itu penting? Okey, terima kasih kerana mengurangi saya. Okey, bagi saya dia sangat penting seperti yang dikendaki oleh generasi Madani ini. Mereka mesti ada bakat kepimpinan dan juga mempunyai silang perpaduan, termasuk juga sukarela untuk melaksanakan tugas-tugas itulah. Jadi karakter ini sangat penting. Bagaimana saya nak mendidik pelajar mengikut karakter Madani ini? Salah satunya adalah melaksanakan program seperti inilah. Selain daripada itu, pelajar-pelajar yang keturunan lain dapat mempelajari bagaimana orang Melayu ataupun orang Islam menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri ini. Soalan kedua, bagaimanakah sekolah boleh memupuk perpaduan daripada penyambutan Hari Raya? Sudah tentu sangat penting kerana bila memahami budaya sesuatu kaum yang lain, jadi kaum yang lain pula akan dapat menjaga perwatakan, cara bercakap dan juga dapat bersama-sama meraihkan perayaan ini. Jadi bila mereka bersama-sama, jadi semangat kekitaan dan juga semangat persefahaman itu akan berlaku antara satu sama lain. Soalan terakhir, apakah ucapan atau pesanan Tuan Pengetua untuk seluruh warga sekolah untuk Hari Raya ini? Bagi umat Islam, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Bagi rakan-rakan pelajar yang lain kaum, silalah menziarahi rakan-rakan rumah rakan-rakan anda supaya semangat setia kawan dan persahabatan silaturahim ini akan kekal supaya kita dapat membentuk satu bangsa merdeka yang hidup harmoni dan bersatu. Terima kasih Tuan Pengetua. Seterusnya saya bersama dengan Cikgu Najwa. Cikgu, apakah perasaan cikgu dapat menyambut Hari Raya bersama murid-murid di sekolah? Okey, perasaan cikgu dapat sambut perayaan Hari Raya bersama-sama dengan murid di sekolah adalah cikgu berasa teruja, gembira kerana cikgu dapat meraihkan hari yang istimewa ini bersama kamu semua. Soalan terakhir, pada pandangan cikgu, adakah perayaan seperti Hari Raya ini dapat mengeratkan hubungan antara kaum? Okey, untuk soalan tu, pada pandangan cikgu, perayaan Hari Raya ini memang dapat mengeratkan hubungan sesama kaum. Kerana apa yang cikgu lihat, persembahan dilakukan oleh murid dari pelbagai kaum dan bangsa tanpa apa-apa batasan lah. Jadi para pelajar dapat bersama dengan rakan-rakan mereka ke rehearsal dan enjoy ketika melakukan persembahan. Terima kasih cikgu. Sekarang saya bersama dengan Daniel Dennis daripada kelas 3 Edmund. Saya mahu menanyakan soalan. First, bagaimanakah kamu dan keluarga kamu menyambut Hari Raya? Pertama ni kita orang sambut dekat studio raya mak saya sebab dia nak saya income untuk beli barang raya, so kita orang sambut dekat berlamat dengan belayan je. Sebab kita tak ada time untuk jalan raya. Kedua, apakah benda yang paling suka apabila menyambut Hari Raya di sekolah? Performance cikgu menyanyi dengan murid forman menari serupa. Last question, ada kata-kata tak untuk Hari Raya? Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Aku kan salah silap, saya akan makan minyak saya. Terima kasih. Featuring Davinas from Tree Kitchen. Saya akan menanya awak beberapa soalan. First, apakah benda yang awak paling suka ketika menyambut Hari Raya di sekolah? I love celebrating Hari Raya in school as the teachers will be singing and all the students wear traditional clothes. And lastly, I love when a cikgu teacher was playing the ballad. Second, apakah makna Hari Raya sebagai seorang pelajar? Hari Raya for me is where every religion, no matter Indian, Chinese or Malay, celebrate Hari Raya together. Last question, apakah ucapan awak kepada guru-guru dan rakan-rakan? I wish my rakan-rakan and guru-guru selamat Hari Raya dan maaf lahir dan batin. Thank you.